Baiklah, kita teruskan majlis. Dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali, Presiden Jati, untuk melancarkan logo Jati secara rasmi. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk. Warna merah hati melambangkan tahap keyakinan tinggi, cetusan dari hati yang suci demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna hitam pada pergerakan Jati membawa cetusan hasad agar pergerakan ini bakal menjadi sebuah gagasan yang disegani. Simbol bulat dikenal melambangkan kepentingan sebuah badan keras yang berupaya membawa riak-riak keinsafan bergelombang menjadi gerakan perdana di kalangan masyarakat. Tiga bentuk hilal mencerminkan kesatuan yang mantap, tetapi tidak bersifat memongkong daya kreativiti dan kendiri ahli-ahli Jati dalam melaksanakan agenda RMR. Singkatan Jati membawa sifat-sifat anugerah Allah yang wujud dalam pokok Jati. Para hadirin yang dihormati sekalian, ini adalah maksud lengkap bagi taksiran logo Jati. Semoga dengan persembahan pelancaran logo Jati sebentar tadi dapat menerangkan dengan lebih dekat lagi maksud penubuhan Jati. Sekali kita sampai ke puncak acara kita pada petang ini, mendengar ucap utama daripada Presiden kita. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali, Presiden Jati, untuk menyampaikan ucap utama beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Saudara pengacara majlis yang terhormati, yang berbahagia, saya bersama Tan Sri Datuk Sri Dr. Al-Sari Zakaria yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita dengan tugas dan jadual yang begitu padat, sepatutnya berada balik ke Ipoh, tetapi menangguhkan kepulangannya semata-mata untuk bersama kita. Yang berbahagia Datuk Aidil Ghazali, Ketua Program Eksekutif Jati, yang antara orang, I suppose he was and he is the brains behind all this.
beliau bersama-sama dengan Datuk Profesor Dr. Sirip Baba dan teman-teman yang lain selama 3 bulan, entah berapa puluh mesyuarat kita adakan bagi kita bersama-sama melahirkan insya-Allah satu mekanisme yang akan menjadi kekuatan insan, mekanisme yang bersama-sama dengan saudara sokongan daripada seluruh pihak akan menjadi badan yang akan membentuk satu lanskap baru dalam kehidupan rakyat di Malaysia. Kepada seluruh ahli-ahli Majlis Syura Jati yang hadir pada petang ini, kepada seluruh ahli terlibat sejati, tetamu-tetamu yang diundang khas, termasuk teman saya yang saya lihat daripada Langkawi di sana, Tuan Haji Muhammad Said Juta, yang bersama-sama menganjurkan sedikit majlis waktu kami berada di Langkawi. Dan tak kurang pula teman saya yang saya hargai, Tuan Haji Ismail Mina, yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Walaupun saya dipahamkan di akhir-akhir ini beliau tidaklah sesihat yang sepatutnya. Inilah tuan-tuan dan perempuan, pengorbanan-pengorbanan yang digabungkan dalam satu gabungan yang menyebabkan Tan Sri tadi sebab dalam ucapannya. Sepatutnya beliau menyambung lagi ucapan itu, tapi kesebabkan memikirkan Islam, kesebabkan memikirkan Melayu, kesebabkan memikirkan institusi raja yang rata-ratanya mengalami masalah yang besar, penurunan martabat Melayu, Islam yang sampai pupus, dan begitu juga institusi raja yang tidak berada di tempat martabat. Inilah yang menyebabkan Tan Sri sebab. Dan disebabkan Tan Sri itu bukan saja mengalir kepada badan-badan saudara, mengalir kepada hati-hati dan benak saudara. Kita harapkan 28 juta manusia di Malaysia ini pun merasakan sebabkan itu. Sebab itulah kita mengharapkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini yang meraihkan jemputan kami. Jadi insya-Allah inilah satu permulaan daripada permulaan rangkaian permulaan. Tetapi ini adalah permulaan insya-Allah, curahan daripada pemikiran intelek, curahan daripada kekuatan badaniah, kecurahan daripada kekuatan rohaniah yang ada kepada kita seluruhnya untuk digabungkan tenaga kekuatan ini bagi kita memajukan umat Islam, umat Melayu di Malaysia ini insya-Allah. Dengan tidak melupakan bahawa kita berada dalam satu masyarakat yang plural, masyarakat yang majmuk. Di sana ada teman-teman kita orang Cina, di sana ada teman-teman kita orang India, di sana ada teman-teman kita orang Punjabi. Jadi sebagai presiden Jati, saya ingin memberitahu kepada semuanya sekali, Jati tidak akan meminggirkan mana-mana pihak. Jati tidak akan mengasingkan mana-mana pihak. Jati akan berjuang. Kita hanya minta rakyat Malaysia seluruh akan memberikan penghormatan, respek yang kita hendak kepada apa yang kita lakukan hari ini untuk generasi-generasi yang akan datang nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang berbahagia, tuan-tuan dari jam 3:05 minit sehingga sekarang ini tuan-tuan sedang berada dalam majlis dan agenda yang begitu besar. Bukan agenda kecil-kecil, sampingan-sampingan, tetapi agenda yang begitu besar. Tidak ada lagi agenda yang lebih besar daripada kita memperkatakan umat Islam. Tidak lagi ada agenda yang besar kemudian selain daripada kita memperkatakan kehidupan umat yang namanya bangsa Melayu. Tidak ada yang agenda yang lebih besar. Kita memperkatakan payung kepada Islam, payung kepada umat, yaitu institusi raja yang mesti kita pertahankan tentang tanggungjawab raja-raja yang tersemat dalam perlembagaan. Apapun yang akan berlaku kepada kita, apapun yang akan berlaku kepada negara, insya-Allah payung penyelamat ini akan menyelamatkan umat Islam. Payung penyelamat ini akan menyelamatkan bangsa Melayu. Payung penyelamat ini akan menyelamatkan seluruh warga Malaysia. Yang inilah yang kita nak ketengahkan. Inilah yang diperjuangkan oleh Jati insya-Allah. Saudara-saudara yang berhenti di sini, setiap minit ini adalah minit agenda besar. Setiap jam adalah jam agenda besar. Setiap hari selepas ini adalah hari agenda besar. Seluruhnya 28 juta rakyat Malaysia bersama-sama dengan Jati mulai daripada hari ini
Kita tidak sepatutnya berpikir secara kecil-kecilan, berpikir secara disintegrated, berpikir secara yang tidak sinkronis, berpikir secara yang tidak berfokus. Seluruh tenaga yang ada. Bayangkan kalau kita dapat garap tenaga 28 juta manusia di Malaysia ini. Satu langkah, satu gaya, satu bahasa, satu cita-cita, satu fikir, satu tindak. Inilah yang akan dilakukan. Sebab itu saudara, apapun manusia mengatakan, apapun pandangan manusia, jadi insya Allah atas dasar keharmonian dalam kita, atas dasar hati yang mulia, jujur, ikhlas, teman-teman yang berada tuan-tuan daripada universiti, teman-teman daripada dunia profesional, teman-teman daripada dunia korporat, pemimpin-pemimpin masyarakat yang bersama dengan kita, para ulama yang bersama-sama dengan kita. Bancuan mixture ini adalah satu mixture yang saya katakan satu mixture yang dinanti-nantikan dalam kita melayari bahtera membangunkan Malaysia dan air tercinta ini. Saudara-saudara umat Islam, saya mengatakan ini agenda besar. Bagi saya tidak ada lagi agenda yang lebih besar daripada ini. Saya seperti Tan Sri nak menutup mata, tuan-tuan. Nak menutup mata, Allah akan tutup mata saudara, akan tutup mata saya. Malaikat maut akan bertemu dengan saudara, akan bertemu dengan saya. Bila mata tuan-tuan dan perempuan ditutup serapat-rapatnya, tak mungkin dibuka semula. Apa yang tuan-tuan nak tinggalkan di bumi tercinta? Tinggalkan anak generasi yang tak paham Islam, tak mengerti Islam, tak sembahyang, tak di sembahyang Jumaat, tak ada ilmu, tak ke masjid, tak ke surau, tak tahu hal akidah, tak tahu hal syariah, tak tahu hal akhlak. Saudara nak tinggalkan keluarga yang so disintegrated, nak tinggalkan isteri yang tak tahu mana alat tuju dalam hidup, nak bawa anak yang ditinggalkan. Bayang adik-beradik yang tidak bertutur sapa. Bayang mak mertua, ibu mertua yang tidak pernah diraihkan. Bayang kehidupan nafsu-nafsi dalam keluarga yang namanya unit-unit keluarga. Bayangkan anak yang tidak pernah menghormati ibunya, ayahnya. Bayangkan suami yang tidak ada respect kepada istrinya, istri yang tidak ada respect kepada suaminya. Bayangkan pertelingkahan anak-anak hasil daripada tinggalan harta sebidang tanah yang menyebabkan adik abang kakak tidak berteguran sepanjang hidupnya. Inilah yang kita akan tinggalkan. Bayang yang lebih besar daripada ini, kejiranan, kerukun tanggaan kita. Apa artinya jiran dalam hidup kita? Saudara-saudara, cuba kita tanyakan, do you need neighbors in your life? Dalam keadaan tuan-tuan hidup begitu individualistik, kita merasakan kita self-contained. Everyone is living in an environment of self-contained. Kita tak perlukan jiran, tak perlukan tenaga, tetangga. Inilah yang benar. Rumah sebelah kita tak kenal siapa nama suami yang sebenarnya. Rumah, 2 rumah, 3 rumah yang berselang, kita tak tahu berapa anaknya, sekolah mana anaknya, orang mana mereka. Kita kenal ceritanya kalau orang tanya kepada kita, kenal tak Encik Harun bin Din? Kita tak kenal, kita tanya dia pakai kereta apa? Dia pakai Audi ke? Dia pakai Mercedes ke? Dia pakai BM ke? Dia pakai Porsche ke? Saudara, apalagi kita nak tinggalkan kepada masyarakat? Kita nak tinggalkan kepada masyarakat, saudara. Masyarakat yang dilanda oleh berbagai-bagai masalah yang saya akan sebutkan sepintas lalu, masalah-masalah yang sedang dihadapi. Saudara-saudara, kalau saudara lihat masalah yang Tan Sri telah menyebutkan sedikit daripada masalah. Masalah ini saudara masalah struktural. Masalah ini adalah masalah struktural. Masalah ini adalah masalah morfologikal. Sebab itu saudara, masalah besar, ekonomi yang tidak seimbang. Pada tahun 2008, Bumi Putra memiliki 19,3% pegangan ekuiti korporat. 19,3%. Saya punya statistik lebih tinggi sikit daripada Tan Sri. Tan Sri kata 17%. Bayang, pemilikan Bumi Putra dalam saham modal pada nilai pada berada pada 21,9% pada 2008. Masih rendah daripada sasaran 30%. Yang ini kita akan tinggalkan bila mata kita ditutup rapat oleh Allah. Bayang,
Majoriti syarikat Bumi Putra adalah kecil, dengan 65% daripadanya menjadi keuntungan kurang daripada 250,000 setahun. Bayang 80% daripada pendapatan isi rumah kurang daripada 1,000 adalah orang lain. 90% rakyat Malaysia tidak ada simpanan dan 14% rakyat Malaysia tidak ada langsung apa jua kekayaan dalam bentuk aset. Dan dari kelompok itu 72% adalah dari kelompok Melayu Bumi Putra. 80% rakyat Malaysia yang terbawah hanya memiliki 5% aset keuangan negara, sementara 20% golongan teratas memiliki 95% dari financial asset di negara ini. Senarai orang yang terkaya baru diumumkan minggu lepas. Senarai billionaire di Malaysia daripada 10, seorang saja Melayu. Daripada 10. Daripada yang nomor 1, 45.7 bilion nilai aset. Orang Melayu yang bersenarai itu nomor 5. Nilai aset dia aset 9.53 bilion. Kawan ni 45.7 bilion. Yang nomor 2 42.99 bilion. Saudara, inilah yang akan ditinggal oleh Hasan Ali bila Allah menutup rapat mata dia nanti. Saudara, masalah moral saya nak sebut sebentar selalu saja. I'm not going to bore you on this one. Masalah moral, Malaysia adalah di antara 10 negara tertinggi dalam pengambilan arak di dunia. 10 negara tertinggi. Saya nak cegah arak. Masa saya jadi exco, dia tak bagi. Teman-teman saya tak bagi. Teman-teman dalam kelompok saya pun tak bagi. Rakyat negara ini membelanjakan sebanyak USD 500 juta, iaitu lebih kurang 1.75 bilion bagi pembelian minuman keras. Anak luar nikah pula kena cerita. 17,303 anak luar nikah didaftar 2009 saja. Secara purata 2,500 kes anak luar nikah direkodkan pada setiap bulan, atau 83.3 kes pada setiap hari. 83 kes setiap hari anak luar nikah. Jika diunjurkan lagi, satu kes pendaftaran anak luar nikah berlaku dalam setiap 17 minit. Setiap 17 minit satu anak luar nikah didaftar. Setiap 17 minit satu anak luar nikah didaftar. Darah. Kes penyalahan penggunaan darah negara ini meningkat dengan ketara antara 25.8% pada tahun lalu, apabila merekodkan 157,765 tangkapan berbanding 125,620 tangkapan pada tahun sebelumnya. Sehingga Mac lalu seramai 42,133 orang telah ditahan oleh pihak berkuasa di bawah Akta Nada Berbahaya, Akta Racun dan Akta Penagih Darah. Judi, hasil judi di Malaysia 2.37 bilion. Saudara, terdapat 12 buah industri arak dan judi dan 12 orang Muslim lain yang menjadi ahli lembaga pengarahnya. Bagaimana hutang? Mengikut statistik Bank Negara Malaysia pada bulan Ogos 2009, pinjaman pribadi rakyat Malaysia dalam sistem perbankan berjumlah 5.215 bilion berbanding RM 4.106 bilion pada bulan yang sama sebelumnya. Seramai 75,000 pengguna menanggung hutang bernilai 1.9 bilion. Inilah yang ditinggalkan oleh Hasan Ali. Bila Allah menutup matanya serapat-rapat, yang tak mungkin dibuka semula lagi. Saudara-saudara, saya menyebutkan ini. Saya nak sebutkan penyakit mental. Penyakit mental ini gambaran. Gambaran di mana letaknya kedudukan sebuah negara dari segi well-being, dari segi kesejahteraan, dari segi kebahagiaan, daripada keseronokan hidup bersama isteri, suami, anak-anak. Tapi saudara dengar ya,
pada 2006 menunjukkan kewujudan masalah kesihatan mental adalah 11.2% di kalangan orang dewasa dan 20.3% di kalangan kanak-kanak dan remaja. Penyakit psikosis dan skizofrenia semakin meningkat. Jumlah pesakit mental yang dirawat akibat gangguan kes mental dan tingkah laku menurun 4.9%, 1.372 kes pada tahun lalu dengan 26.186 kes berbanding tahun sebelumnya 27.558 kes. Bagi tahun 2007, jumlah pesakit mental yang direkodkan ialah 27.384 yang sebelumnya meningkat 174 kes pada tahun 2008. Saudara, banyak lagi tapi saya tak perlu menyebutkan. Saudara boleh baca laporan-laporan, saya boleh baca kajian-kajian, saya boleh baca. Tapi saya nak jadikan ini sebagai backdrop kepada penumbuhan jati. Inilah dia backdrop kepada penumbuhan jati. Kita sudah merdeka 54 tahun, masuk 55 tahun. Kalau ambil gambaran orang berpension 5-6 tahun sebelum ini, pension 55. Daripada hari pertama lahir, orang itu sudah 55 tahun sudah pension. Itulah umur dan merdeka kita. Tapi bagaimana dengan kemerdekaan? Apa jadi kepada kita? Apa jadi kepada saudara, kepada anak-anak saudara? Saya tanya kata soalan lagi yang berkaitan dengan jati. Apa jadi kepada Islam? Apa jadi kepada Melayu? Apa jadi kepada institusi raja? Apa jadi kepada kita? Apa jadi kepada keluarga kita? Apa jadi kepada kita tetangga kita? Apa jadi kepada masyarakat kita? Sudah izinkan Hasan duduk bersama isteri dan anak minum-minum kopi waktu petang, makan-makan kulit pisang saban macam, duduk melayan, petang-petang pergi kedai tom yum, makan nasi papri. Saya tak mengatakan kita tak boleh buat yang sedemikian. Tapi saudara-saudara, bagaimana manusia-manusia yang ada ini? Bagaimana masalah-masalah yang ada ini? Masalah keluarga, keluarga itu tak mampu nak menguraikan. Saya konsultan kepada keluarga 40 tahun. Saya dah tulis 41 buku berbagai-bagai aspek tentang keluarga. Mereka memerlukan pertolongan, mereka memerlukan hal untuk hidup. Mereka memerlukan seseorang, sekumpulan yang datang untuk meyakinkan mereka bahawa mereka harus terus hidup, bawa anak untuk hidup, bawa istri untuk hidup, bawa jiran untuk hidup, bawa anggota masyarakat untuk hidup, bawa negeri dan umat untuk hidup. Saudara, kita harus fikir besar. Tadi dalam alunan ucapan daripada Datuk Aidil Ghazali, saya tak tahu berapa hari dia mengubah ucapan itu dalam bentuk pantun berangkai. Saya memang tak pandai nak buat macam mana Datuk Aidil Ghazali buat, tapi saya nampak apa yang dibayangkan. Tiap-tiap rangkap yang disebutkan tadi sudah terbayang dalam jiwa saya. Concernnya dia nak mengajak saudara-saudara seluruh. Lupakan saudara. Kalau saudara katakan jati ini ada hidden agenda, lupakan sama sekali. Kalau saudara mengatakan Hasan Ali ada hidden agenda, lupakan sama sekali. Fitnah. Fitnah. Lillahi ta'ala fitnah. Agenda saya adalah untuk umat. Agenda saya adalah untuk Islam. Agenda saya adalah untuk bangsa saya. Saya lihat dalam Twitter, saya lihat dalam Facebook, berbagai-bagai yang dilemparkan kepada saya. Saya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebutir cahaya dimasuk dalam jiwa-jiwa insan. Saya maafkan mereka. Mereka tidak mengerti. Tapi kalau mereka yang mengerti, saudara-saudara yang datang ini, golongan yang mengerti. Adakah saudara sempat minum, kita balik pulang ke rumah? Setakat itu sahaja. Naik kita bersama isteri tak cerita pun apa butir-butir yang kita nak. Ucapan daripada kami sendiri tadi yang sebab tadi, apa yang kita nak? Saudara, agenda yang begitu besar
Agenda yang begitu besar. Kenapa agenda begitu besar? Kerana secara langsung tidak secara langsung, saudara-saudara, kita telah mengadop satu bentuk pembangunan yang kita tak tahu kenapa kita approach pendekatan pembangunan yang sedemikian. Keseluruhannya Malaysia daripada awal-awal lagi mengambil satu pendekatan barat yang namanya the status theory for development, teori-teori berperingkat-peringkat untuk development yang dibawa oleh W.W. Rostow tahun 1962 dalam bukunya The Stages of Economic Growth. Apa dia kata? Masyarakat bergerak daripada the traditional society, started from the traditional society, move on kepada the preconditions for take-off, bergerak lagi kepada the take-off, bergerak lagi kepada the post take-off, bergerak lagi kepada the drive to maturity, dan akhirnya the age of high mass consumption. Di mana Malaysia sekarang? Malaysia sedang berada di tingkat antara yang cepat dan tinggi, drive to maturity dan the age of high mass consumption. Saudara, di sana-sana melambak budaya consumerism, budaya consumption dalam kepala kita, dalam kepala anak-anak kita. Daripada kecil-kecil umur 5 tahun dah tahu mana kasut buatan tempatan, mana kasut buatan negeri, luar negeri. Dah tahu mana yang branded dan tidak branded. Bayangkan, saya tidak mengatakan yang tak penting kita mempunyai fikiran yang branded. Tapi kalau kasutnya branded, fikir agamanya tidak as branded as the shoe that he or she wears. Bayangkan, bajunya branded, tetapi fikir tentang bangsanya tidak sebranded baju yang dipakai. Kasutnya branded, seluruhnya branded, tapi memikirkan tentang kehidupan, payung kepada kehidupan yang institusi raja tak ada dalam pemikiran. Saya dah tes tak kurang daripada 230 anak-anak muda. Saya tanyakan, apa yang kamu faham tentang institusi raja? 230 hampir keseluruhannya tak mampu menjawab. Saya tanya di mana letaknya institusi raja dalam perlembagaan. Dia tak tahu perlembagaan pun. Apa tanya anak-anak tu? Di mana letaknya orang lain dalam perlembagaan? Dia tak tahu pun. Saudara akan tutup mata, saya akan tutup mata. Bayangkan generasi yang kita tinggal. Terumbang-ambing. Bayangkan generasi yang kita tinggalkan, hal itu yang bersimpang siur. Bayangkan generasi yang kita tinggalkan, tiang seni akidah tidak ada dalam hidupnya, tiang seni syariah tidak ada dalam hidupnya, tiang seni akhlak tidak ada dalam hidupnya. Saya pergi kawasan-kawasan luar bandar, termasuk kawasan Kedah. Baru pukul 4.30 semuanya naik motosikal, saya tengok. Pergi kawasan yang macam bandar sikit, di tempat gugusan dan kawasan-kawasan. Bergeram dengan motosikal di sana, motosikal kemari, motosikal sana, motosikal kemari. Bergaul anak lelaki dengan anak perempuan hampir tidak ada batasnya. Tepuk-menepuk di antara mereka. Sebagainya pakai tudung sikit, t-shirt, belah tengah, sampai nampak jalur-jalurnya. Apa ni? 4 setengah dah naik motor pergi kat kedai-kedai. Emak tak tolong, ayah tak tolong. Anak yang sama depan tak pegang barang dah. Anak yang sama tak pegang dah. Penolak nak mendudukkan kembali. Tak ada dah. Jiwa itu sudah tidak ada. Jiwa penerongkaan itu sudah tidak ada. Jiwa agama habis. Pupus. Itulah generasi. Saya jaga Felda dulu masa saya menjadi pengarah perancangan Kementerian Tanah dan Galian, ketika itu menterinya Datuk Rasmi Muda. Saya bekerja di kementerian. Jaga Felda. Saudara memang kita gariskan, saya ini dan teman-teman menggariskan untuk memajukan Felda ketika itu dalam tahun 75
Saya dah gariskan yang pertama sekali ialah Islam. Yang kedua ialah bangsa Melayu. Ketika itu pun kita sudah sedar tentang institusi raja. Tapi teman-teman tak mau ikut, saudara. Pimpinan PEDA ketika itu tak mau ikut. Ada pimpinan yang tak mau bagi salam. Bagi salam di marahnya, bagi salam di marahnya. Bayang, tuan-tuan. Apa jadi kepada masyarakat Kedah sekarang ini? Tuan-tuan bagi tahu saya apa dosa yang tak berlaku dalam masyarakat Kedah. Sampai swapping of wife pun saya beritahu berlaku dalam masyarakat Kedah. Imagine. Saya bukan nak mengutuk masyarakat Kedah, tidak sama sekali. Tapi fakta-fakta ini didatangkan kepada saya. Dan saya tak terhadap fakta-fakta ini. Apa yang ada di Bukit Bintang ada di Kedah. Apa yang ada di dekat Masjid Bangsa di sana ada di Kedah. Apa yang ada di tempat-tempat hiburan yang ada di mana-mana Kuala Lumpur, Shah Alam di mana pun. Shah Alam tak banyak hiburan. Ada dalam Kedah. Dan keseluruhan masyarakat Kedah dekat-dekat 2.8 million. 2.8 million inhabitants. Dan hampir keseluruhannya Melayu. Saudara, saya nak menyebutkan kita dalam kita membangun ini. Saudara lihat pembangunan kita mengikut cara barat. Dengan kita tidak menapis. Kita bawa, kita adopt in all its content. Semuanya sekali. Love, song and ballad. Tidak ada penyesuaian. Ketika itu tahun 1971, tahun 72, saya dan teman-teman di Intan mengemukakan satu teori namanya pembangunan insan untuk membangunkan manusia. Orang tak terima ketika itu. Sukar sangat nak menerima. Asalkan ada nama Islam, sukar nak diterima. Asalkan nama Melayu, sukar nak diterima. Akibatnya hingga hari ini dalam mesyuarat yang sudah hadir, saat mesyuarat itu ada orang Melayu atau ada orang Cina atau tidak ada orang Cina, ada orang bukan Melayu, tak ada orang bukan Melayu, ada orang Islam, tak ada orang bukan Islam. Nak sebut perkataan Islam itu sukar sangat nak keluar daripada mulut. Nak sebut nak memajukan alternatifnya adalah alternatif Islam, sukar nak keluar daripada mulut. Ada mesyuarat kita nak bercakap pasal Melayu, sukar nak keluar daripada mulut kita. Saudara bayang dalam kita berkuasa, dalam kita mempunyai kekuatan politik dan pentadbiran, kita tak mampu nak melaungkan, bukan melaungkan, tak mampu nak letakkan dua bibir menyebut perkataan Melayu dan Islam, tak mampu nak menyebut perkataan institusi raja. Tuan-tuan ingat anak tuan-tuan mampu? Tuan-tuan ingat cucu cicit tuan-tuan mampu menyebutnya? Tuan-tuan ingat generasi pengganti nanti dalam dekad-dekad yang akan datang mampu nak menyebutnya? Ketika itu di mana letaknya Islam, di mana letaknya raja, di mana letaknya orang Melayu yang kita bincangkan. Saudara, saya dengan penuh kesedaran bersama dengan Datuk Aidil, bersama dengan Cikgu Siti Wahab, bersama dengan seluruh teman-teman yang ada di Jati, memandangkan tangan kepada saudara. Sambutlah lambayan kami, saudara. Sambutlah lambayan. We don't have any hidden agenda. We don't have any vested interest. It is for the sake of Islam. It is for the sake of Malays. It is for the sake of the institutions of monarchy. Inilah yang kita nak buat. Tapi dipersoalkan. Ada teman yang menjawab SMS saya, dia kata, saya sebenarnya nak datang. Tetapi bila saya tengok nombor 2, nombor 3, sebab itu saya tak datang. Imagine. Pasal ada Melayu, cerita Melayu dia tak mau datang. Pasal cerita itu cerita raja dia tak mau datang. Jadi imagine. Selagi orang ni seorang sakit di Kuala Lumpur, orang ni seorang sakit di Selangor, orang ni seorang sakit di Malaysia. Ramai di antara orang yang saya kenal dalam kelompok saya satu masa dulu. Talking about Malays, almost tabu. Tabu. Jangan sebut kata Melayu. Tabu. Apa masalahnya nak menyebut kaitan segi dan bunyikan? Apa masalahnya nak menyebut Melayu ini? Apa masalahnya menaikkan taraf hidup
Pendidikan dia tertinggal, profesional dia tertinggal, teknikal dia tertinggal, pemilikan harta dia tertinggal, kekayaan negara dia tertinggal. Saudara, institusi raja. Ada orang membayangkan kepada saya dalam keadaan penuh dengan cynicism. Apa masalahnya? Saya nak katakan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, kalau siapa-siapa ada yang nak merubah sistem pentadbiran negara, kalau ada yang bercita-cita nak menjadikan Malaysia ini republik, kalau mereka dapat 2/3 parlimen pun, mereka dapat terusan parlimen, mereka tidak boleh menukar Malaysia menjadi apa bentuk pun pemerintah, termasuk republik, tanpa tanda tangan daripada Majlis Raja. Memang ada ura-ura, tuan-tuan, ada ura-ura. Going for a revisit kepada artikel 153 Perlembagaan Hak Istimewa Orang Lain. Mereka tak boleh robah hak istimewa orang lain. Walaupun parlimen telah meluluskan mereka dapat 2/3 daripada itu. Kalau Majlis Raja-Raja tidak memberikan tanda tangan, mereka tidak boleh melakukan yang mereka ingin melakukan. Saudara jangan lupa, ketika itu Hasan sebagai Hasan tak ada kuasa. Ketika itu Mufti sebagai Mufti tak ada kuasa. Ketika itu Menteri sebagai Menteri tak ada kuasa. Yang ada kuasa institusi raja. Sahabat-sahabat yang saya muliakan sekalian, masalah kepada pembangunan kita, saya lihat saudara, jadi mempunyai tanggungjawab moral, jadi mempunyai tanggungjawab agama, jadi mempunyai tanggungjawab bangsa, jadi mempunyai tanggungjawab yang luas, yang lebar. Apa tanggungjawab jadi? Jadi akan menjadi the survivor of ummah, orang yang akan menyelamatkan ummah, the savior of ummah. Jadi akan menjadi mekanisme alat organisasi pertumbuhan yang akan menyelamatkan orang. Jadi tak cerita tentang Selangor saja. Jadi tak cerita tentang Kedah saja, Kelantan saja, Pulau Pinang saja. Jadi bukan cerita hal individu. Jadi bukan cerita beberapa keluarga-keluarga pilihan. Jadi bercerita fokusnya, alat rujuknya, poin rujuknya umat sejagatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh penjuru alam. Siapa lagi yang bertindak untuk menjadi rahmat kepada seluruh penjuru alam? Nabi sudah wafat, Khulafaur Rasyidin pun sudah wafat, sahabat-sahabat tabi'in pun sudah wafat. Siapa nak sambung usaha ini? Siapa nak sambung usaha kenabian dan kerasulan? Sebab Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, Nabi yang terakhir. Tidak akan ada Nabi lagi sampai hari kiamat. Siapa nak sambung gerak-gerak kerja Nabi Muhammad? Siapa nak sambung langkah-langkah Nabi Muhammad? Siapa nak sambung gerak tangan Nabi Muhammad? Siapa nak sambung, nak sambung. Macam dalam saya menyebutkan tadi, jihad Nabi Muhammad. Inilah yang perlu kita fikirkan. Akhirnya saya ingin menyebutkan kepada teman-teman saya, orang Cina, orang India, orang Punjabi, orang yang bukan Islam dan bukan lain, don't be unnecessarily scared. Kita tidak mengambil hak saudara. Kita rasional. Kita menggunakan falsafah wisdom dalam gerakan kita. We cherish wisdom. We cherish integration.
We cherish mutuality. We cherish reciprocity. Sebab itu kita mengharapkan kepada teman-teman, kepada media terutama, laporkanlah yang hak. Laporkan yang hak. Malaysia akan bangun, Malaysia akan kukuh, Malaysia akan kuat kalau insan-insan yang bercerita tentang hak. Malaysia akan terjerumus, Malaysia akan punah kalau manusia mengebar-gebarkan, memanjang-manjangkan yang batil. It is really perlawanan di antara hak dan batil. Saudara, insyaAllah saya sangat-sangat mengharapkan kepada yang hadir, pada petang ini, sebagai Presiden Jaki, saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran saudara. Saya sangat-sangat berbesar hati dengan kehadiran saudara-saudara semua dalam majlis yang kita adakan ini. Yakin saudara, yakin bahawa apa yang kita jalankan ini, apa yang kita rancangkan ini, bertatap bertitihkan kepada ilmu yang digarap oleh teman-teman. Kita tuan-tuan membaca buku kitab yang ditulis oleh Ibn Khaldun Al-Muqaddimah. Tuan-tuan baca, tuan-tuan. Sudah ditulis dalam berbagai-bagai bahasa, sudah diterjemah berbagai-bagai bahasa. Dalam bahasa Melayunya pun sudah diterjemahkan penjualan bahasa dan pustaka. Tuan-tuan baca terjemahan bahasa Inggris ini oleh Rosenthal yang hebat terjemahan. Bagaimana insan yang namanya Ibn Khaldun menggambarkan tentang kebangunan umat. Bagaimana Ibn Khaldun meletakkan prasyarat pembangunan umat. Saudara-saudara, tulisan ini sudah berumur 606 tahun. 606 tahun. Saya baca, tak ada satu ayat pun, tak ada satu perkataannya pun yang tidak relevan dengan masyarakat plural di Malaysia. Tak ada satu pun yang tidak relevan kepada pentadbir, penguasa. Tak ada satu pun yang tidak relevan kepada birokrat, kepada teknokrat. Tak ada satu pun yang tidak relevan kepada petani, nelayan, orang-orang dalam lingkungan bawahan dalam kehidupan masyarakat. Itulah hebatnya Ibn Khaldun. Saudara, Ibn Khaldun itu soal asabiyah. Asabiyah ada dua disebutnya. Asabiyah yang positif, asabiyah yang negatif. Asabiyah yang negatif memang hidupnya nak mengalahkan antara satu dengan lain, menjatuhkan antara satu dengan lain, berkomplot untuk menjatuhkan antara satu dengan lain. Itu asabiyah yang negatif. Tapi asabiyah yang positif, kesatuan yang jitu untuk menyelamatkan Islam, menyelamatkan umat Islam. Dalam konteks kita menyelamatkan bangsa Melayu, institusi raja. Inilah perjuangan saudara. Inilah jihad. Ibn Khaldun pun ada menyebutkan dalam banyak perkataannya. Antaranya ialah struggle yang perlu ada di kalangan umat Muhammad SAW. Saya mengambil sebahagian daripada ruh tulisan Ibn Khaldun. Inilah yang kita nak terapkan. Inilah yang kita nak bawakan. Kita dijaki nanti insyaAllah antara buku-buku kitab-kitab ini, Al-Muqaddimah inilah kita nak letakkan keribaan rakyat di Malaysia 28 juta. Orang Cina kena baca Al-Muqaddimah, orang India kena baca Al-Muqaddimah, orang Punjabi kena baca Al-Muqaddimah, orang Melayu, orang Islam. Bagi saya, satu buku yang mesti mereka baca. Bawa ke tempat tidur, bawa ke ruang tamu. Bukunya adalah Al-Muqaddimah. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama. Kita melayani bahtera Jaki ini bukan agak-agak. We don't pick from the skies. Kita ada pakar-pakar kita. Kita ada ahli-ahli fikir kita. Kita ada ulama-ulama kita. Kita ada majlis syura kita. Bukan kita petik-petik begitu saja. Bukan didorong oleh rasa nafsu syahwat kita, tetapi didorong oleh keinginan yang berkobar-kobar untuk menyambung perjuangan para nabi, para rasul, untuk menyambung perjuangan para sahabat dan tabi'in dalam konteks abad ke-21 ini yang cabarannya semakin hebat. Inilah yang perlu kita lakukan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saya hendak saudara dalam masa 1-2 minit, saudara boleh bantu saya. Saudara bangun sikit.
Kita bangun tuan-tuan. Kita bangun semua sekali kita bangun. Dalam masa 1 minit, 2 minit tuan-tuan kita bangun, insya-Allah kita bangun tuan-tuan. Mari kita berselawat, masih ada lagi tuan-tuan ruang untuk kita memuliakan Nabi Muhammad SAW, mengingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat sebentar tuan-tuan puan, dan zikir dalam masa 1-2 minit. Lepas itu insya-Allah kita serahkan kepada juru acara untuk teruskan majlis ini di peringkat yang terakhirnya kehadiran tuan-tuan dan puan dalam majlis pada petang ini. Kuat-kuat tuan-tuan, kuat-kuat bersemangat tuan-tuan. Kita nak alirkan dalam darah daging kita. Kita nak alirkan seluruh nerve system kita. Kita nak alirkan dalam seluruh sistem pembuluh darah daging kita ini. Semangat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kuat-kuat tuan-tuan puan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka telah termeterayalah, terlaksanalah, tersempurnalah pelancaran jadi yang diadakan pada 21 hari bulan 2 tahun 2013 bertempat di SACC di Shah Alam, Negeri Selangor. Sekian, terima kasih. Demikian tadi ucapan perasmian yang penuh kesemangat daripada Presiden Jati yang berhormat Datuk Dr. Ahsan Ali. Bukan berus sekali lagi kepada Presiden. Semoga apa yang diperkatakan masuk di ingatannya terus meresap ke dalam jiwa. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu tema Jati. Dan majlis dengan segala sukacitanya menyebut para hadirin semua untuk sama-sama berdiri menyanyikan lagu tema Jati ini. Dan untuk penonton semua, lirik lagu tema Jati terdapat dalam buku ini. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan.